Hai, saya Jaah. Okay, nama saya Amin and kita orang nak buat satu podcast pasal golf dan juga benda-benda lain. In general lah, takkan nak stick to golf je kan. Orang tak nak dengar pasal golf sahaja. Ya, Betul tak? betul. Okay, so topik hari ni adalah betul ke golf ni adalah satu sukan networking yang bagus? Boleh jadi. I mean like, for me, it depends on the context lah. Sebab macam masa yang ingat macam last year, kita nak try build up golf community untuk kita orang kan. Okay. But kita orang buat kat sini. Then kebetulan kita jumpa salah seorang tu, Isham. Yeah. Then turns out, dia ada kilang and dia buat macam interior design. Yeah. So macam, in a way, okay, that's good networking for us. And kalau kita nak renovate rumah, kita dah tahu nak check siapa. Ya, betul loh. And bukan tu je. Banyak lagi lah, aku terkejut juga. Banyak gila kita kenal. Dalam masa 2 tahun yang aku main golf ni, aku kenal dalam 200 orang. Aku kira-kira balik lah, 200 orang yang main golf daripada Isnin sampai Jumaat. Maksudnya apa? Satu is, dia orang unemployed. Kedua, dia orang boss. Yeah. Mostly yang kita kenal tu bos lah. Mostly yang kita kenal tu bos yang macam hotel owner, pengarah, apa lagi? Business owner banyak lah. Banyak gila business owner. Lepas tu, kalau lah ada orang kat luar sana kan, dia terfikir macam, aku nak buat networking lah. Aku rasa aku nak main golf lah. Apa nasihat kau? Nak main golf, first is practice lah, get good. Then senang sikit nak networking lah. Sebab macam, I think like, one of the reason diorang suka main dengan kita orang is like, we're okay golfers. So macam nak main pun tak adalah lama and diorang pun boleh have fun dengan kita orang. So I think that's a good point for them to play with us lah. Okay. So macam, kalau, contohlah macam kalau kita main dengan orang kita tak kenal, then orang tu pun macam takes long time, tak sama level ke apa, dan kita pun macam most likely tak nak play unless kita just memang check for leisure. But for me macam kurang sikit lah nak main balik dengan orang tu if they take too long lah. Okay. Tapi bagi aku okay je main dengan sesiapa, tapi perangai dia lah. Kalau dia teruk pun tak apa. Kalau dia bagus pun tak apa. Tapi kalau dia tipu skor, aku akan dah tak nak main dengan dia lah. And kalau dia masuk group kita orang, bukan group lah kalau contoh dia datang memang khas, datang nampak sangat kat muka dia, aku main golf sebab aku nak networking. Aku nak networking sebab aku nak business, sebab aku nak duit. So awal-awal kita dah nampak tau. So kalau nampak sangat macam tu, kita pun macam malah main dia ni. Nanti, macam red flag lah. Sebab macam nampak macam dia maybe dia nak main dengan kita sebab dia nak benefit kepada dia. Bukan nak macam enjoyment semua kan. Macam mostly kawan-kawan kita kenal lah. Aku tak tahu pun dia orang kerja apa sampai jumpa dia orang kali ke-7 ke-8 itu. Kan? Itu kira dia memang kenal kita nak main golf lah. Memang nak berkawan because of golf lah. And lagi best is because most of them dia orang macam orang tanya dia buat apa, dia pun tak nak bagi tahu sebab aku tak tahu. Dia memang datang untuk berkawan, bukan untuk buat bisnes. Sebab some maybe dia macam in a position of power, dia takut orang macam take advantage of dia kan. Betul. Itu satu juga. So itulah advice untuk orang yang kalau nak networking in golf, janganlah beria sangat kan. Jangan beria sangat. Okay, beli air. Berapa ringgit? RM5. QR Kopi. Kopi. Nescafe? Tak tidur. Tak, aku tak nak tidur. Asal tu? Aku macam penat. Ya. Dia tak bayar lagi, dia dah gerak. Dia percaya. Dia percaya. Okay. Tak, aku okey je dengan kopi kalau apa boleh tidur. Okay, back to the ni. Kenapa dia bagus gila networking? Kenapa bukan pickleball? Kenapa bukan main bola? I don't know, I think like sebab macam bila kita main golf, it's a long game. Macam contoh kita main 18 hours, kita main 18 hole, maybe around, kalau macam fight is about 4 hours or less. Then normally it's about 5 to 6 hours, ada yang sampai 7 hours.
So you're with that person for a long time, especially macam bagi mates macam last time yang kita main kat KJNS. Okay, So macam main masa tu pun about 5 hour plus. So dah dapat kenal bagi mate. So he works in property, if I'm not mistaken. Yeah. Property, So dapat tahu he manages which area, what kind of properties. So dia pun cakap if you're interested in anything, just let him know. Boleh? Macam exchange number semua, okay. Then I got a friend in property right away. Betul. Macam kalau contoh sebelum ni aku tak kenal siapa yang jual Honda. Sekarang aku dah tahu, aku contact Arif Honda. Honda. Nice guy. Dia tak pernah pun cakap kat aku, kau nak tak test drive kereta? Dia tak pernah pun offer nak jual kereta. Tapi secara tak langsung, kalau nak beli kereta, kita beli dari dia. Kalau nak beli Honda, beli dari dia. Betul tak? Sebab tak payah nak susah-susah go to the showroom ke apa, dah tahu okay, this guy jual Honda, he's a nice guy, trustworthy, contact terus. So far apa yang dia buat adalah dia bagi payung Honda. Itu je. Tapi aku tak dapat lagi payung Honda. Lepas tu kalau macam tu lah. Basically, itu aku rasa cara yang paling baik lah. Networking yang paling baik, yang natural, yang tak ada force. Betul tak? Okay. Itu betul lah yang kau cakap tu. Kalau kau dah spend 4.5 jam dengan seseorang dalam bagi, duduk sebelah-sebelah, confirm je kau akan bercakap. Dia akan tanya kau buat apa, dia akan beritahu dia buat apa. Walaupun dia macam ni lah, kelakar sikit lah kan. Aku rasa, kau tak rasa kelakar ke? Kalau macam, soalnya baru nak cakap, kau kerja apa? Lepas tu kau cakap apa? Macam, biasa je. Lepas tu, okay dah sampai. Pergi tee off. Faham tak? Pukul. Lepas tu sambung balik. Yang kau cakap kelakar. Dia macam natural lah. So itu yang difference dia. Yang daripada main bola ke, pick a ball ke, kan? Main bola pun aku dah ramai orang tak? Okay. Tapi dia lain. Networking dia lain. Really? Kau rasa tak? Tak, aku last main bola about like 10 years ago. So aku tak sure. Tapi kau football player. So your experience macam ni? Kau akan just networking dia tak sepadu ni. Right. Ni power. Dia macam networking on steroids lah. Bola kau akan rasa macam aku main bola, team mate aku at one time adalah 17 orang lah. Kau ada 17 orang teammate. Kau akan rasa macam aku ada 16 networking baru. Tapi sebenarnya tak. Kau akan just, kau tak bercakap dengan dia orang sangat pun. Kau main bola berlari kan. Betul, habis tu penat. Kalau balik, lepas main bola kau balik terus, memang tak ada networking kan kat situ. Kalau kau main golf, memang 3 orang ni terus kau rapat gila. Itu yang aku rasa kenapa networking in golf ni power lah. Networking golf is power because time, kau jumpa orang-orang yang kaya, dan also kalau kau main weekdays, kau jumpa bosses. Yes, weekday pagi. Confirm. Bosses ataupun unemployed. Unemployed, ya. Unemployed tapi ada duit. Unemployed yang tak ada kerja. Unemployed yang tak ada duit, ada duit. Unemployed yang ada duit, mungkin bapak dia sultan ke, bapak dia royalty ke, toke somebody lah. Betul tak? So, tu je lah. So, macam mana nak start? Kalau kau betul-betul, macam ni lah, dulu masa aku tahu pasal golf, aku tahu aku ada klien yang main golf. Lepas tu aku terus tanya, kau main golf sebab networking ke? Dia kata tak, dia memang suka main golf. So aku aku rasa it's easier kalau kita memang betul-betul suka. Macam kita sekarang ni kan, suka gila main golf, kan? Okay, so aku nak tanya kau soalan sikit. Okay, contoh lah, kau suka main dengan siapa? Satu CEO yang dia main gelak-gelak, skor dia 120, ataupun pro player main 72 yang senyap dalam bagi. Okay. So bila aku main, usually my focus is looking for a good time. Okay. So maybe if CEO tu, then CEO main gelak-gelak, have fun. Then maybe aku rasa intimidated, he's a CEO. Tapi kalau dia macam very chill, humble guy, like okay lah, I don't mind. Pro tu tengok, depends. If macam aku memang nak study macam mana dia main, nak tengok macam mana pro main sebab aku nak improve diri aku, then yes, I'll go for the pro lah.
Okay, bagus lah. So basically kau boleh lah. Apa-apa pun cara lah, tak kisah kan. Okay. So, apa lagi nak tanya kau? Aku rasa aku ada list of soalan tadi ni. Ya, aku tengok sekejap. Kau nak tanya aku apa-apa? Tapi aku rasa kita cover quite a lot lah kan? Betul tak? Betul? Yang penting, topik yang penting tu je. Ha. Networking yang bagus ke tak? It is a good networking punya spot kan? Yeah. I mean like macam give range pun sometimes macam I mean like so far tengok golfers mostly macam quite nice people. Macam kau pergi range pun if you're like shanking a lot ke apa, tengok okay there's like a really good player kat range, good hitter apa, just macam tengok orang tanya pun macam dia orang just nice to us. Apa they were willing to ajar sikit, bagi tips. Yeah. Yeah. So, itulah satu benda juga. Dulu kalau kita tengok dekat tracks ke apa, dia orang akan macam cakap, best lah aku main golf hari ni. Lepas tu akan ada senior-senior yang macam, alah, pergi dalam range tu bukan kira golf. Apa kau rasa? Adakah range itu golf ataupun kena masuk padang juga baru dikira golf? I mean, to me it doesn't matter as long as you're enjoying yourself. You think you're playing golf, then it's playing golf lah. Macam apa kalau kau main tenis, either you play singles, you play doubles, or kau just main dengan the wall, you still practicing. Macam pukul kat dinding lah, macam tu. Okay, Macam dulu aku nak main tenis, one of the reasons why aku stop main tenis lah, sebab tak ada kawan. So it's either kawan yang dapat yang terlalu power sampai aku tak boleh catch up, atau yang lower level dan sampai aku rasa aku bosan, or aku kena main dengan dinding. So kalau macam one of the things aku enjoy main golf is aku boleh pergi range sorang-sorang. Aku ada simulator, aku ada launch monitor aku boleh tengok data aku sendiri. Puas lah kan? Puas, peluh, exercise juga kan? And kurang injury. Dulu main bola, main tenis, selalu injured lutut. Main golf so far okay lah. Kalau tu pun back pain. But not a lot lah. Back pain dengan heartache lah. Heartache. Sakit hati. Sebab dan kalau lagi-lagi macam aku selalu shine kan. Sakit hati lah. Tapi kau dah tak shine dah. Kau dah power dah. Okay, ada soalan ni penting. Okay, orang nak networking in golf. Apa benda yang mistake? Jangan buat. Kalau kau networking ni, apa yang kau jangan buat? I think it's being too eager. Okay. Too eager to network. Macam mana? Contoh. Macam belum apa-apa lagi, then you keep pushing for like contacts, so keep pushing for ni. Orang tu maybe macam belum warm up to you, then you already like keep pushing, okay, want to know what your business company does. Macam orang tu belum macam kita belum take off lagi. Betul. Aku pernah jumpa dua orang macam tu, yang dia memang beria sangat nak tanya aku buat apa. Lepas tu aku cakap lah aku buat apa. Terus dia bagi kad dia. Lepas tu aku bagilah kontak nak buat aku kan. Malam tu dia spam semua benda yang dia buat, produk yang dia ada, kedai dekat mana. Aku macam aduh. Penat tak habis. Aku nak main golf kan. Aku tak nak lah networking macam tu. Itu force networking lah. So jangan buat macam tu lah. Betul tak? Kan? Beria sangat. Beria sangat nak berkawan. So memang dah tak ada dah aku call dia ke, ajak dia main golf, tak ada dah. So itulah biggest mistake. So kalau nak networking itu bukan caranya lah. So itu biggest mistake lah. Okay. So tak ada apa sangat dah kan? Ada apa kau nak tanya? So far, what's your success rate in networking in golf? Networking in golf. Okay. Bila aku start main golf ni, memang aku betul-betul nak main golf. So aku tak ada dalam niat untuk close a deal ke, jual produk ke, buat bisnes ke apa. So aku tak ada any try ke apa, and tak ada cari klien, and memang tak ada nak approach siapa-siapa pun. So aku gila-gila enjoy main golf sekarang, without the pressure of aku kena kenal Datuk tu kan, aku kena kenal mamak tu, dia macam kaya je. So aku rasa free. Kalau in terms of networking, nak kerja tu, aku just fikir waktu kerja lah. Betul tak? Faham tak? Tapi tak salah pun. Aku rasa it's good bila orang tanya kau buat apa, kau cakap lah, ya aku jual Ferrari kan, macam tu. So kalau kau jual Ferrari, diorang siapa nak beli Ferrari, dia ingat kau je. So ada satu soalan juga, kena ke kalau kau nak, tak sini, aku fikir kalau lah
yang diorang kata kan, buat business deal on the golf course. Selama yang aku main 2 tahun ni, aku tak rasa ada masa untuk kau sign dokumen ataupun close the deal masa tengah main golf. So bila the business happens? I think after the meal after the round lah. Meal after the round kan? Kalau like, but that is with, kalau macam contoh both person had good time, then they actually want to have a meal after that. Tak juga tu. Tak juga. I mean, it's a good time to lepak-lepak minum lah. Tapi I don't think it's a good time kau dah habis main golf. Tiba-tiba, bro, yang ni yang proposal yang aku bawa itu tu. Bawa lepas mandi nak makan makanan. Ni proposal yang aku bawa itu. Aku rasa macam tak sesuai. Bila masanya nak sign? Aku punya approach-nya, kalau aku approach lah, aku akan macam, dah happy ni, golf ni memang untuk networking je, build relationship. Lepas tu, masa tengah makan tu, cakap, esok aku drop by office kau lah, sebab ada benda nak sign. Macam tu je. Okay. Daripada, dia kata, okay, datang. Tapi lepas tu kita main golf lah. Macam tu. Faham tak? Itu aku rasa okay. Instead of beria sangat, tiba-tiba ada pen dengan paper tebal macam tu kan. Dia macam, baru je skor 120. When you think of it, betul lah kot. Sebab macam, kau tak nampak macam, okay, nampak macam rasa you kan. Macam bawa habis main, then this guy dah bawa stack of contract. Macam, okay, this guy bawa aku main golf, just semata-mata nak. Especially kalau kau belanja golf kan. Contoh kan, kau belanja aku golf, tiba-tiba kau belanja aku makan semua, lepas tu kau nak suruh aku sign 1 juta punya, aku kena bayar 1 juta. Faham tak? Aku rasa macam, dia ni bukan dia nak kawan dengan aku. Dia nak just main golf sebab nak aku punya RM1 ke. Faham? Kan? Yep. Unless aku yang macam, yang pasal aku nak beli rumah 1 juta tu, aku nak sign esok kau datang office aku. Macam tu. Orang tu yang the person yang initiate. Tapi itulah the skills and technique of salesperson yang diorang confirm tahu lah macam nak buat kan. So tu je lah. So untuk sesiapa yang tengok ni, kau ada message nak cakap tak? Macam for the next episode ke apa? Tak ada apa-apa lagi. Nothing comes to mind. So tulis je lah kat comment section apa-apa yang korang nak kita jawab next, and apa topik yang korang nak tahu kita cakap tentang golf ataupun anything in general. By the way, aku ingat nak cakap pasal something in general lah. Okay. Yang berlaku lately ni. Apa kau rasa pasal yang perempuan yang hilang 15 hari tu? Yang pergi hiking? 15 hari dia hilang. Kau tak follow Aku tahu dia hilang sebab dia tak ikut, dia tak stay with the group kan. Dia nak pergi solo dan dia hilang. Aku tak tahu dia hilang for 15 days. 15 days. Lepas tu jumpa. Lepas tu dia jumpa hidup lagi tak? Hidup lagi? Weh, aku rasa aku 4 hari dah innalillah kot. Sebab tapi tak makan masa tak minum. jumpa dia tu condition dia macam mana? Lemah gila lah. Lemah. Dia jumpa, dia yang berjalan pergi rumah orang asli, dekat tempat perkampungan orang asli. Lepas tu jumpa dia lemah gila, tak boleh bercakap, tapi dapat makan sekarang kat hospital lah. So, gila lah. Kau tak rasa gila? 15 hari kot. Cuba bayangkan kau. Aku maybe 1 or 2 days out. So, nak makan apa? Air mungkin ada lah kat sungai, tapi mental tu. Aku hole ke-17 tak makan lagi pun dah macam pukul syeng kan. Aku 9 hole, back 9 dah habis. Wih, gila aku buat lah. Aku rasa memang, tapi aku baca lah. Aku tak tahu betul ke tak. Dia kata kat situ, dia memang dengar suara orang panggil dia. Tapi dia pergi-pergi kat situ, tak ada orang. Dia dengar bunyi helikopter. Dia pergi, tak ada helikopter. Scary tu. Hutan kan? Hutan. So, tu je lah. Mungkin kita boleh cakap pasal tu next topic. Golf course mana yang kita kena jaga peradaban. Ada few that comes to mind. Ada? Ya, itu aku main dengan Azmi semua. Kat mana? Tunggu next episode lah. Kan kita beritahu. Okay, alright. Itu je lah. Thank you. So, jangan lupa komen lah apa yang korang nak tahu. Pasal golf ke, pasal apa-apa. Okay? Bye-bye.